Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Hari ini dalam video ringkas ni saya nak bercerita serba sedikit apa yang biasanya berkenaan dengan rumah subsale. Apa tu rumah subsale? Rumah subsale ni orang kata lebih dikenali sebagai macam rumah second hand lah. Ada certain orang cakap rumah subsale ni tak best lah, dah buruk lah, dah itulah, dah lama lah, dah bekas-bekas orang lah. Baik beli rumah baru, betul tak? Tapi ada sesetengah orang lebih berminat dengan rumah subsale. Apa yang bestnya rumah subsale ni? Apa kelebihan rumah subsale ni? Okay, first kali, apa yang bestnya rumah subsale ni? Of course lah harga. Macam kita beli barang, harga barang yang baru dengan harga barang yang second, of course lah harga barang second lebih murah. Macam tu juga rumah. Tapi bergantung kepada kawasan dan seumpama dengannya kawasan dan beberapa part lain lah. Yang keduanya pula, apa yang bestnya? Rumah subsale ni, rumah yang dah siap. Dah sememangnya ada, bukan macam rumah baru. Bila rumah baru, time proses pembelian, rumah baru naik, ada yang baru sampai ground beam lagi. Rumah subsale ni, rumah yang dah siap, dah semestinya kita nampak rumah tu. So, tak ada risiko terbengkalai. Cumanya, apa yang kita perlu buat? Kita perlu buat inspection ataupun kita datang buat site visit rumah tersebut. Ada tak beberapa part yang kita perlu repair, yang kita perlu renovate untuk menepati cita rasa kita sendiri. Apa yang bestnya lagi? Apa yang bestnya, contoh macam rumah tu dah siap, tapi kita rasa ada benda yang kita nak renovate. Okay, first thing first, kita kena check dulu dia punya market value-nya berapa. Just in case saya bagi contoh. Contoh, tuan rumah letakkan harga rumah tersebut sebagai harganya RM300,000. Tapi bila kita check market, wish, aku boleh loan sampai RM350,000. Why not kita loan sampai RM350,000? So, bila RM50,000 itu adalah markup loan. Markup loan kita boleh gunakan sebagai untuk kita punya cost renovation ataupun untuk repair part-part yang kita perlu repair lah. Yang ketiga pula, kemudahan dah lengkap. Rumah subsale ni semestinya rumah yang dah established. Rumah yang dah memang orang kata sedia ada, dah lama berada di tempat yang tersebut. So, bila rumah dah established, kemudahan semuanya lengkap. Dengan kedainya, dengan sekolahnya, taman, segala-galanya lengkap. So, korang tak payah fikir. Korang beli, setelah proses-proses segala proses, korang tinggal duduk saja, tak payah nak pening-pening kepala. Segalanya lengkap. Tempat pula macam saya katakan tadi, lepas proses pembelian, contoh macam rumah yang memerlukan macam kat Johor ni kan, rumah yang memerlukan kita proses SUKJ, concern semua, settle je concern on the spot. Korang boleh duduk, tak macam rumah baru, rumah unit baru. Kalau rumah unit baru belum settle, contohlah dah settle proses pembelian, kita dah siap bayar lah, rumah belum tentu siap lagi. Ada risiko terbengkalai. Jadinya untuk rumah subsale ni, settle je proses pembelian, korang boleh terus duduk. Korang dah settle decoration, duduklah seperti biasa. Dan last kali yang saya boleh kongsikan antara apa yang best, antara apa kelebihan yang kita boleh dapat di rumah subsale ni, semestinya ada community. Rumah subsale ni of course lah dah ada community yang tersedia. Maksudnya dengan jiran-jiran yang ada. Contoh macam rumah baru dah tentulah tak ada jiran-jiran lagi. Adalah certain part unit yang dah ada jiran. Tapi rumah subsale ni of course, sebaris-baris rumah kita ni of course dah ada kejiranan. Maksudnya dah kemungkinan besar dah rapat lah semua. Tinggal duduk, cari kawan, dah boleh berkawan seperti biasa. Lagi-lagi kalau korang duduk, dah datang, beli rumah, dah nak hari raya. Of course lah dah ada kejiranan yang best. So, apa yang bestnya lagi rumah subsale macam ni? Kongsikan pendapat korang dan boleh komen di bawah. Assalamualaikum.